Jika kita berbicara mengenai ByteDance, sudah pasti terlintas mengenai aplikasi video TikTok dan syutingan video CapCut atau bahasa Cina dikenali sebagai Douyin dan Jiangyin. Kesemua aplikasi berkenaan kini menjadi pilihan utama dalam kalangan pengguna media sosial, khususnya buat pencipta kandungan termasuk pepengaruh atau influencer. Maklumlah, aplikasi yang dibangunkan oleh ByteDance itu direka dengan ciri-ciri yang mudah difahami dan paling penting mudah digunakan walaupun tidak mempunyai pengalaman dalam penyuntingan video. Maka tidak mengherankan jika aplikasi yang dibangunkan syarikat yang berpangkalan di hadian Beijing itu terus mencetuskan fenomena cukup luar biasa di seantero dunia, khususnya dalam merancangkan kreativiti dalam kalangan pengguna media sosial. Oleh itu, ByteDance merupakan salah satu daripada banyak syarikat teknologi di China yang membangunkan aplikasi mudah alih serta menyumbang secara signifikan kepada pendapatan negara. Jika diperhalusi, perkembangan aplikasi yang dihasilkan oleh syarikat teknologi dari China ini berkembang dalam suasana yang cukup positif ketika pentadbiran Beijing terus memberi sokongan berterusan dalam pembangunan aplikasi mudah alih. Pertumbuhan berkenaan juga didorong bilangan pengguna yang tinggi, tahap penembusan internet mudah alih yang meluas serta sokongan aktif syarikat teknologi tempatan dalam menghasilkan aplikasi yang memenuhi permintaan pengguna. Aplikasi mudah alih di telefon pintar di China bukan sekadar digunakan bagi tujuan komunikasi, bahkan turut mempunyai pelbagai peranan penting dalam urusan harian seperti transaksi kewangan, pembelian barangan serta tempahan selain menjadi medium utama bagi pembayaran mod pengangkutan. Maka tidak menghairankan jika mereka yang pertama kali datang ke China akan mengemukakan 1001 pertanyaan mengenai aplikasi yang perlu dimuat turun sebelum menjejakkan kaki di negara tembok besar ini. Jadi, mereka yang ingin melancong maupun mereka yang ingin menetap di China, khususnya bagi pelajar atau mereka yang bekerja di sini, boleh bersiap sedia dengan muat turun aplikasi antaranya Alipay, WeChat, Baidu Map, Meituan dan bermacam-macam lagi sama ada bagi keperluan tujuan pendidikan sehingga kepada aplikasi kesihatan. Berdasarkan data portal, sebanyak 1.87 bilion sambungan mudah alih selular aktif di China setakat awal tahun ini dan angka berkenaan bersamaan kira-kira 132% daripada jumlah keseluruhan penduduknya. Malah angka tersebut juga dilihat mempengaruhi jumlah pengguna media sosial di China yang kini merekodkan sebanyak 1.08 bilion akaun sekaligus menjadi komuniti terbesar media sosial di dunia. Tidak sekadar itu, sebanyak 113 bilion aplikasi dimuat turun di China pada tahun lalu dengan pengguna di negara tembok besar ini dianggarkan menghabiskan masa kira-kira 1.2 trilion jam pada aplikasi mudah alih secara keseluruhannya. Selain itu, laporan pembuatan China dalam siaran langsung perkembangan jalur perindustrian Idagan Douyin pada 2024 mendedahkan bahawa 170 juta produk dari jalur perindustrian di seluruh China telah terjual di Douyin dengan 15.4 bilion pesanan iaitu meningkat 39% secara tahunan. Peningkatan permintaan terhadap teknologi mudah alih serta sokongan daripada ekosistem digital di China turut memperkukuhkan lagi peranan syarikat-syarikat ini dalam kedudukan masing-masing bagi segmen penghasilan aplikasi seiring perkembangan teknologi semasa. Jadi berapa banyak aplikasi made in China yang ada dalam telefon bimbit anda? Ini BizRM Beijing, saya Fauzan Azmi, sampai kita jumpa lagi episod akan datang. Bye-bye.